Adakah orang tersayang anda menjadi keliru atau gelisah apabila waktu petang menjelang? Anda tidak kesorangan. Tingkah laku ini, yang dipanggil sundowning, boleh terasa sangat mencabar, tetapi bersama-sama, kita akan meneroka cara lembut untuk membawa kembali ketenangan dan keselesaan. Sundowning menjejaskan sehingga 20% individu yang menghidap Alzheimer dan demensia. Ia menyebabkan peningkatan kekeliruan, kegelisahan, dan kebimbangan pada waktu lewat petang hingga malam. Sindrom ini bukanlah satu penyakit. Ia merupakan sekumpulan gejala yang muncul apabila cahaya siang semakin pudar, menjadikan waktu petang dan malam mencabar bagi warga emas serta penjaga mereka. Gejala biasa termasuk kekeliruan, kegelisahan, berjalan ulang-alik, merayau, perubahan emosi, melihat perkara yang tidak wujud, dan kesukaran untuk tidur sepanjang malam. Jika anda seorang penjaga, anda pasti tahu waktu petang seperti ini boleh menjadi sangat mencabar. Melihat orang yang anda sayangi menjadi tidak tenang atau gelisah memang memenatkan. Namun, dengan kesedaran dan langkah-langkah kecil, segalanya boleh berubah. Hari ini, video ini akan berkongsi 11 tip yang terbukti berkesan untuk menguruskan sundowning, kaedah mudah berasaskan kajian yang dapat membantu menenangkan waktu petang serta meningkatkan kualiti rehat bagi warga emas dan juga keluarga yang menjaga mereka. Sebelum kita masuk kepada penyelesaian, mari kita fahami dahulu apa yang menyebabkan sundowning. Mengetahui mengapa di sebalik tingkah laku ini membantu anda bertindak dengan lebih empati, bukan kekecewaan, sekaligus mengubah kekeliruan menjadi hubungan yang lebih bermakna. Pakar mengatakan sundowning berpunca daripada perubahan dalam otak yang mengganggu jam biologi dalaman tubuh, yang juga dikenali sebagai ritme sirkadian, iaitu sistem yang mengawal tidur, emosi, dan corak aktiviti harian. Apabila cahaya siang semakin pudar, persekitaran berubah dengan ketara, bayang-bayang menjadi lebih gelap, bunyi semakin sunyi, dan keletihan mula terasa, menyukarkan minda yang sudah rapuh untuk kekal berorientasi atau tenang. Ramai penjaga menggambarkan waktu ini sebagai ribut emosi harian yang datang sekitar waktu makan malam, tetapi seperti corak cuaca, ia boleh diramal dan menjadi lebih terkawal jika kita bersedia lebih awal. Berita baiknya, terdapat langkah-langkah mudah yang boleh anda ambil malam ini untuk membawa ketenangan ke dalam rumah anda. Mari kita mula meneroka 11 strategi yang lembut dan praktikal ini bersama-sama. Tip nombor 1. Galakkan pendedahan cahaya matahari pada awal siang. Cahaya semula jadi membantu menetapkan jam dalaman tubuh, membantu otak membezakan antara siang dan malam, sekaligus menjadikan waktu petang lebih tenang dan tidur lebih lena. Cahaya matahari ialah ubat semula jadi terbaik untuk mengawal kitaran tidur bangun serta membantu mencegah sindrom sundowning dengan lebih berkesan. Sasarkan sekurang-kurangnya 30 minit cahaya terang pada waktu pagi, mungkin dengan berjalan kaki, berkebun ringan, atau bersarapan berhampiran tingkap. Cahaya matahari itu menjadi isyarat semula jadi untuk ketenangan pada waktu petang dan malam. Jika mobiliti terhad, letakkan kerusi kegemaran mereka berhampiran tingkap besar yang menerima cahaya matahari pagi yang terang. Biarkan mereka duduk di situ semasa sarapan atau minum kopi pada waktu pagi. Apabila cahaya semula jadi terhad, pertimbangkan penggunaan lampu delict spektrum penuh. Ia meniru cahaya matahari semula jadi dan membantu memulihkan ritme badan, terutamanya pada hari mendung atau musim sejuk apabila waktu siang lebih singkat. Soalan, bagaimana jika ibu bapa saya tidak dapat keluar rumah? Jika mobiliti terhad, letakkan kerusi kegemaran mereka berhampiran tingkap besar yang menerima cahaya matahari pagi yang terang. Biarkan mereka duduk di situ semasa sarapan atau minum kopi pada waktu pagi. Malah,
Hanya duduk berhampiran tingkap yang terang atau di balkoni sudah cukup membantu tubuh menyerap isyarat cahaya siang, membentuk tidur yang lebih baik dan mengurangkan keresahan pada waktu petang. Malik, 75 tahun, di kawasan yang musim sejuknya gelap dan suram. Keadaan sundowning beliau menjadi semakin teruk setiap Oktober hingga Mac, menyebabkan kegelisahan yang melampau pada waktu petang serta paran air secara kerap. Anaknya membeli sebuah kotak terapi cahaya 10,000 lux. Malik menggunakannya setiap pagi semasa sarapan, dan simptom sundowning pada musim sejuknya bertambah baik dengan ketara dalam masa hanya 2 minggu. Tip nombor 2. Elakkan kafein dan alkohol selepas tengah hari. Minuman seperti kopi, teh kuat, dan soda mungkin memberi tenaga sementara, tetapi boleh merangsang otak secara berlebihan, menyebabkan tidur tidak lena dan meningkatkan kebimbangan pada waktu petang. Kafein kekal dalam sistem badan selama 6 hingga 8 jam. Kopi, teh, soda, dan juga coklat yang diambil selepas tengah hari boleh mengganggu tidur serta meningkatkan kegelisahan pada waktu petang dan malam dengan ketara. Alkohol mengganggu kitaran tidur dan meningkatkan kekeliruan. Walaupun ia mungkin kelihatan menenangkan pada awalnya, ia boleh menyebabkan terjaga di tengah malam serta memburukkan simptom demensia sepanjang waktu petang dan malam. Tukarlah kepada minuman yang menenangkan seperti chamomile, pudina, atau susu suam dengan kayu manis. Pilihan semula jadi ini membantu menggalakkan ketenangan tanpa mengganggu atau merompak tidur pemulihan orang tersayang anda pada waktu malam. Kafein tersembunyi yang terdapat dalam coklat, cola, atau minuman tenaga juga boleh mencetuskan simptom sundowning. Membaca label dengan teliti dapat membantu mencegahnya. Contoh snack yang baik pada waktu petang termasuk susu suam, pisang, biskut bijirin penuh, atau keju. Makanan ini mengandungi sebatian semula jadi yang membantu menggalakkan ketenangan serta tidur yang lebih lena sepanjang malam yang panjang. George, 65 tahun, gemar minum cola pada waktu petang tetapi sering mengalami kegelisahan selepas makan malam. Apabila dia menggantikannya dengan air lemon, waktu malamnya menjadi lebih stabil dan moodnya turut bertambah baik tanpa kehilangan rasa kesegaran. Tip nombor 3. Kekalkan rutin harian. Kebolehramalan membantu mewujudkan rasa selamat bagi mereka yang mengalami masalah ingatan. Waktu makan, aktiviti, dan tidur yang konsisten membantu otak menjangka dan menjadi lebih tenang melalui setiap peralihan harian. Individu yang menghidap demensia sukar menyesuaikan diri dengan rutin baharu dan perubahan yang tidak dijangka. Jadual yang boleh dijangka mewujudkan rasa selesa, mengurangkan tekanan, serta membantu mencegah kekeliruan pada waktu petang daripada menjadi lebih teruk. Bangun pada waktu yang sama setiap hari. Ambil makanan pada waktu yang konsisten. Jadualkan aktiviti secara tetap dan boleh dijangka. Struktur ini membantu menetapkan semula jam dalaman tubuh mereka secara semula jadi dari masa ke masa. Kekalkan waktu tidur yang konsisten juga. Otak orang tersayang anda akan belajar bila untuk menjangkakan waktu tidur, menjadikan malam lebih mudah dan mengurangkan episod sundowning yang mencabar dengan ketara. Bill dan Mary menetapkan waktu makan malam, menonton televisyen, dan waktu tidur pada jam yang sama setiap hari. Dalam beberapa minggu, keadaan yang tidak teratur semakin berkurang. Waktu petang mereka menjadi lebih tersusun, tenang, dan kembali dipenuhi dengan ketawa bersama. Soalan, adakah rutin perlu fleksibel atau terlalu ketat? Mulakan dengan rutin yang lebih tetap untuk membentuk corak. Selepas itu, kekalkan konsistensi. Fleksibiliti sekali-sekala adalah baik, tetapi struktur adalah yang paling penting. Jika anda mempunyai idea atau soalan, sila tinggalkan komen di bawah. Anda membantu kami menghasilkan kandungan yang benar-benar menyokong perjalanan anda dan keperluan komuniti.
Tip nombor 4. Galakkan aktiviti ringan pada waktu siang. Pergerakan lembut meningkatkan tenaga, mood dan kualiti tidur. Senaman pada awal hari membantu tubuh berasa lebih letih secara semula jadi dan lebih tenang pada waktu petang. Pergerakan tidak perlu berat, jalan kaki singkat, regangan, atau berkebun ringan sudah cukup untuk memastikan otot kekal aktif dan mengurangkan kebimbangan. Konsistensi yang mudah jauh lebih berkesan berbanding usaha yang terlalu memenatkan dalam masa singkat. Jadualkan aktiviti yang lebih mencabar pada waktu pagi. Orang tersayang anda biasanya lebih segar dan mampu berfungsi dengan lebih baik pada waktu pagi apabila keupayaan kognitif mereka berada pada tahap paling kuat. Orang yang letih secara sederhana akan tidur lebih lena. Apabila orang tersayang anda cukup aktif pada waktu siang, mereka kurang cenderung untuk berjalan ulang-alik, merayau, atau mengalami simptom sundowning yang teruk pada waktu malam. James, berusia 78 tahun dengan demensia, mengalami sundowning yang teruk selepas sesi fisioterapi pada waktu petang. Isterinya mendapati beliau menjadi agresif dan keliru setiap malam Selasa. Dia menjadualkan semula sesi terapi ke jam 9 pagi. James dapat mengendalikannya dengan baik pada waktu tersebut, dan episod sundowning pada malam Selasa beliau hilang sepenuhnya dalam minggu pertama. Soalan, bagaimana jika orang tersayang saya tidur lewat? Secara beransur-ansur, laraskan waktu bangun mereka lebih awal sebanyak 15 minit setiap minggu. Pendedahan kepada cahaya pagi membantu menetapkan semula jam dalaman tubuh mereka. Ingat, pergerakan pada waktu siang membawa kepada ketenangan pada waktu malam. Walaupun sedikit aktiviti fizikal, ia memberi perbezaan yang besar dalam membantu menguruskan sindrom sundowning dengan lebih berkesan. Tip nombor 5. Hadkan tidur siang pada waktu siang. Tidur siang yang terlalu lama atau terlalu lewat boleh mengelirukan jam dalaman tubuh, membuatkan otak menganggap waktu petang sebagai pagi dan mengganggu ritme tidur yang normal. Hadkan tidur siang kepada kurang daripada 30 minit dan rancang sebelum jam 3 petang. Rehat singkat ini memberi kesegaran tanpa menyebabkan otak menjadi terlalu mengantuk pada waktu petang atau terjaga pada waktu malam. Suami Clara sering tidur siang berjam-jam, kemudian berjaga sepanjang malam. Apabila tempoh tidur siangnya dipendekkan, waktu petang menjadi lebih tenang dan tidur malam bertambah baik, mereka akhirnya kembali menikmati perbualan malam yang damai bersama. Soalan, tetapi bagaimana jika orang tersebut berkeras untuk tidur lebih lama? Cuba libatkan mereka selepas itu dengan perbualan yang tenang atau muzik latar yang lembut, ini membantu mereka kembali secara perlahan ke ritme waktu siang. Langgan saluran kami untuk mendapatkan nasihat mingguan tentang kesihatan warga emas, penjagaan demensia, serta tip praktikal yang direka untuk membantu dan memperkasakan penjaga serta orang yang mereka jaga. Tip nombor 6. Elakkan aktiviti petang yang menekan. Waktu pagi adalah masa terbaik untuk mandi, menerima pelawat, atau menjalankan urusan harian. Rangsangan pada lewat hari sering mencetuskan kekeliruan, kerengsaan, dan kegelisahan bagi mereka yang mudah mengalami sundowning. Rancang aktiviti yang paling aktif pada awal hari sebelum waktu petang. Walaupun aktiviti itu menyeronokkan, jika dilakukan terlalu lewat, ia boleh meletihkan minda dan menyebabkan rangsangan berlebihan tepat sebelum waktu tidur. Keletihan pada waktu petang akibat aktiviti yang mencabar boleh mencetuskan sundowning. Dengan meletakkan aktiviti paling mencabar pada awal hari, anda dapat memastikan waktu petang lebih tenang, dengan aktiviti yang ringkas dan menenangkan tanpa menyebabkan tekanan. Michael, 80 tahun, menjadi cemas selepas janji temu pada waktu petang. Apabila pemeriksaan kesihatannya dialihkan ke tengah hari, kegelisahan berkurang dan tidurnya bertambah baik, bukti bahawa perubahan kecil dalam masa boleh meringankan keseluruhan waktu petang.
Soalan, bagaimana jika lawatan keluarga hanya boleh dibuat selepas waktu kerja? Pastikan perjumpaan berada dalam pencahayaan yang lembut dan tempohnya singkat. Suara yang dikenali memang membantu, tetapi suasana yang terlalu meriah perlu dikurangkan menjelang waktu senja untuk mengekalkan ketenangan sebelum tidur. Sekarang, luangkan sedikit masa untuk like video ini jika anda rasa tip ini membantu, supaya lebih banyak keluarga juga dapat membawa ketenangan kepada orang tersayang yang mengalami sundowning. Tip nombor 7. Kekalkan suasana tenang pada waktu petang. Apabila waktu petang beralih ke malam, secara beransur-ansur kurangkan bunyi bising, aktiviti, dan apa sahaja yang boleh menyebabkan orang tersayang anda berasa tertekan atau keliru. Elakkan televisyen yang terlalu kuat, filem yang intens, banyak perbualan berlaku serentak, penggunaan vacuum cleaner, atau kehadiran terlalu ramai pelawat pada waktu petang yang sensitif apabila sundowning biasanya mula muncul. Elakkan meminta mereka membuat keputusan pada waktu petang. Pilihan mudah seperti apa yang anda mahu untuk makan malam, boleh membebankan mereka dan meningkatkan kekeliruan pada waktu yang lebih sensitif. Tutup lampu terang di siling dan gunakan lampu yang lebih lembut. Tutup langsir supaya mereka tidak melihat kegelapan di luar. Isyarat visual ini sering mencetuskan episod sundowning dengan cepat. Tambahkan bauan yang biasa dan menenangkan seperti lavender, vanila, atau chamomile untuk mewujudkan suasana yang lebih tenang. Aromaterapi boleh memberi isyarat kepada tubuh untuk relaksasi serta membantu menandakan peralihan daripada siang ke malam dengan lebih selesa. Mainkan muzik yang lembut dan biasa bagi mereka dari zaman muda. Terapi muzik telah terbukti sangat berkesan dalam mengurangkan kegelisahan, kebimbangan, dan kekeliruan pada individu yang menghidap demensia dan sindrom sundowning. Robert, 81 tahun, sering menjadi agresif setiap petang apabila keluarganya berkumpul dengan bising semasa makan malam. Kekecohan daripada cucu-cucu, televisyen, dan pelbagai perbualan serentak benar-benar membebankannya setiap hari. Keluarganya mula makan malam pada jam 5 petang, kemudian mengekalkan suasana rumah yang sangat tenang selepas jam 6. Mereka memainkan muzik Frank Sinatra dengan perlahan dan duduk dengan tenang di dekatnya. Sundowning agresif Robert berkurang sebanyak 80% dalam masa sebulan. Persekitaran yang tenang dan boleh dijangka itu memberikan ketenangan yang sangat diperlukan oleh otaknya yang terlalu tertekan setiap petang. Soalan, bolehkah kita masih menonton TV pada waktu petang? Ya, tetapi pilih rancangan yang tenang, elakkan dokumentari yang terlalu kuat atau adegan aksi. Program yang ringkas atau video alam semula jadi membantu mengekalkan fokus tanpa menimbulkan ketakutan atau rangsangan berlebihan. Tip nombor 8. Galakkan perasaan kebiasaan dan familiariti. Aktiviti bermakna seperti melipat pakaian, menyusun gambar, atau menyiram tanaman boleh mengalihkan tenaga gelisah dan mengukuhkan semula identiti melalui rutin yang menenangkan dari zaman dahulu. Tindakan yang biasa dilakukan mengaktifkan memori jangka panjang, memberikan rasa selamat apabila ingatan jangka pendek semakin lemah. Ia membantu mengingatkan orang tersayang anda tentang siapa mereka dan perkara yang masih terasa semula jadi bagi mereka. Mewujudkan persekitaran yang menenangkan dan biasa juga penting dalam menguruskan sundowning. Persekitaran yang tidak dikenali boleh meningkatkan kekeliruan dan kebimbangan. Kelilingi orang tersayang anda dengan barangan yang menenangkan dan mudah dikenali yang mereka benar-benar sukai. Contohnya, mempamerkan gambar keluarga di dinding dan di atas rak. Pastikan kerusi, selimut atau bantal kegemaran mereka sentiasa berada berdekatan. Tekstur dan bau yang biasa boleh mencetuskan kenangan positif serta mengurangkan kebimbangan dengan ketara pada waktu petang yang lebih sensitif. Elakkan mengubah susunan perabot dengan kerap.
Konsistensi dalam persekitaran fizikal membantu mereka bergerak dengan lebih selamat serta mengurangkan kekeliruan yang boleh mencetuskan atau memburukkan episod sundowning dengan ketara pada waktu malam. Eleanor, 82 tahun, berpindah ke rumah anak perempuannya selepas dimasukkan ke hospital. Persekitaran yang tidak dikenali menyebabkan sundowning yang teruk, dengan cubaan berulang setiap jam untuk pulang ke rumah pada setiap petang. Anaknya membina semula bilik tidur Eleanor dengan tepat seperti di rumah lamanya. Dia membawa selimut kegemaran Eleanor, gambar-gambar, dan juga radio lamanya. Sundowning Eleanor bertambah baik dalam masa 2 minggu. Persekitaran yang biasa membuatkan otaknya berasa lebih selamat, sekaligus mengurangkan keinginan kuatnya untuk melarikan diri ke tempat yang lebih dikenali. Soalan, adakah memperkenalkan hobi baharu boleh membantu? Kadang-kadang boleh, tetapi terlalu banyak aktiviti baharu boleh membebankan. Bina secara perlahan berdasarkan perkara yang mereka sudah suka, bukan yang terasa asing. Keselesaan yang familiar lebih penting daripada kebaruan. Tip nombor 9. Kekalkan pencahayaan yang mencukupi sepanjang waktu petang. Bayang-bayang dan pencahayaan yang malap boleh menyebabkan kekeliruan visual serta halusinasi yang mencetuskan atau memburukkan lagi simptom sundowning pada waktu malam. Apabila waktu petang semakin hampir, hidupkan lampu sebelum keadaan menjadi gelap di luar. Jangan tunggu sehingga suasana sudah malap. Pencahayaan awal yang proaktif dapat mencegah pencetus visual yang sering dikaitkan dengan sindrom sundowning. Pastikan rumah sentiasa terang, tetapi elakkan lampu siling pendar fluor yang terlalu terang dan kasar. Gunakan lampu meja dan lampu lantai berwarna hangat yang memberikan pencahayaan lembut dan sekata tanpa menghasilkan bayang-bayang es. Tutup langsir atau bidai supaya orang tersayang anda tidak dapat melihat kegelapan yang sedang jatuh di luar. Isyarat visual ini merupakan pencetus biasa bagi sundowning, otak bertindak balas terhadap kegelapan persekitaran. Soalan, adakah membiarkan lampu malam menyala itu baik? Ya. Lampu malam di koridor, bilik air, dan bilik tidur membantu mencegah pergerakan merayau pada waktu malam yang berbahaya serta mengurangkan ketakutan dan kekeliruan yang boleh disebabkan oleh kegelapan bagi individu yang menghidap demensia. Ya. Lampu malam di koridor, bilik air, dan bilik tidur membantu mencegah pergerakan merayau yang berbahaya pada waktu malam serta mengurangkan ketakutan dan kekeliruan yang boleh disebabkan oleh kegelapan bagi individu yang menghidap demensia. Individu yang menghidap demensia mungkin tidak dapat menyampaikan kesakitan atau ketidakselesaan dengan jelas. Sundowning sebenarnya boleh menjadi cara mereka menunjukkan bahawa ada sesuatu yang menyakitkan atau tidak kena secara fizikal. Periksa faktor lain, adakah mereka terlalu panas atau terlalu sejuk? Adakah mereka perlu ke bilik air? Adakah pakaian mereka tidak selesa? Adakah sesuatu yang menyakitkan? Faktor-faktor mudah ini sangat penting dan memberi kesan besar. Sesetengah ubat boleh menyebabkan kekeliruan atau mengganggu tidur. Berbincanglah dengan doktor mereka untuk menyemak semula semua preskripsi bagi memastikan tiada yang menyumbang kepada simptom sundowning secara tidak perlu. Soalan, bagaimana kita tahu jika kesakitan menyebabkan sundowning? Perhatikan tanda seperti wajah berkerut menahan sakit, melindungi bahagian badan tertentu, menolak atau enggan bergerak, atau menjadi gelisah ketika menukar posisi. Sentiasa siasat perubahan yang berlaku secara tiba-tiba. Tip nombor 11. Kekal tenang dan jangan bertengkar semasa episod berlaku. Keadaan emosi anda secara langsung mempengaruhi orang tersayang. Kekal sabar dan tenang membantu meredakan episod sundowning dengan lebih berkesan setiap kali ia berlaku. Bercakaplah dengan perlahan, lembut, dan meyakinkan. Rendahkan nada suara anda.
Gunakan ayat yang ringkas. Nada yang tenang memberi isyarat keselamatan kepada otak mereka yang keliru, walaupun kata-kata anda tidak sepenuhnya difahami. Jangan sesekali berdebat dengan kenyataan yang keliru atau cuba membetulkan realiti mereka secara langsung. Jika mereka berkeras mahu pergi bekerja, jangan katakan anda sudah bersara. Sebaliknya, cuba katakan mari kita makan malam dulu. Tip tambahan, berikan jaminan secara berterusan. Frasa ringkas seperti "saya di sini" atau "anda selamat" disertai sentuhan lembut boleh membina rasa selamat apabila kata-kata atau ingatan mereka mula lemah. Jangan ambil secara peribadi. Kata-kata yang menyakitkan atau tingkah laku agresif datang daripada penyakit mereka, bukan daripada diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat mengawal reaksi ini semasa episod sundowning berlaku. Soalan, saya seorang penjaga, caregiver, dan saya berasa keletihan, burnout, apakah sumber bantuan yang boleh membantu saya? Penjaga sering berdepan keletihan dan tekanan. Tidak mengapa untuk meminta bantuan. Penjagaan rehat, respite care, komuniti dalam talian, dan kumpulan sokongan menyediakan rehat yang sangat penting serta menghubungkan anda dengan pengalaman dan kebijaksanaan yang dikongsi bersama. Libatkan ahli keluarga dan rakan-rakan dalam tugas penjagaan. Tanggungjawab yang dikongsi dapat meringankan beban kerja anda, sambil memastikan orang tersayang anda dikelilingi oleh wajah-wajah yang dikenali serta kehangatan kasih sayang. Jika anda berasa kecewa atau marah, tarik nafas dalam-dalam. Kira hingga 10. Jauhkan diri seketika jika selamat. Keletihan penjaga, caregiver burnout, tidak membantu sesiapa, sentiasa jaga kesejahteraan emosi anda sendiri. Sila tinggalkan komen di bawah dan kongsikan pengalaman anda atau tip mana yang paling membantu anda. Kisah anda memberi inspirasi dan memperkasakan komuniti kita dengan cara yang sangat bermakna. Setiap individu mempunyai corak sundowning yang berbeza. Pemerhatian dan pelarasan yang disesuaikan dengan mereka dapat membantu mewujudkan hari dan malam yang lebih baik. Ingat bahawa kesabaran adalah alat yang paling penting. Turun naik emosi merupakan sebahagian daripada sundowning. Kehadiran anda yang penuh belas kasihan mewujudkan persekitaran yang selamat dan penuh kasih sayang untuk membantu ketenangan dan pemulihan. Penjagaan diri adalah penting. Berjalan-jalan secara berkala, melakukan hobi, atau menikmati masa tenang membantu mengisi semula tenaga emosi anda, sekaligus membolehkan anda menghadapi cabaran dengan lebih tenang dan penuh kebaikan. Raikan setiap kejayaan, walaupun sekecil mana. Satu petang yang tenang atau senyuman kecil semasa episod sundowning adalah tanda kemajuan yang bermakna dan wajar dihargai. Sebelum kita tamatkan, mari segarkan semula idea utama untuk membantu warga emas menghadapi sundowning. Pendedahan kepada cahaya matahari, rutin yang konsisten, persekitaran yang menenangkan, aktiviti lembut, dan banyak jaminan emosi membantu menjadikan waktu petang lebih tenang. Ingat, tip ini bukan sesuai untuk semua orang. Perhatikan, sesuaikan, dan gabungkan strategi dengan penuh kasih sayang. Bimbingan anda yang penuh perhatian skim yang benar-benar membantu mengembalikan ketenangan di rumah anda. Terima kasih kerana menonton. Kami menghargai dedikasi anda dalam mempelajari cara untuk meningkatkan kualiti hidup mereka yang menghadapi sundowning dan demensia setiap hari. Sebelum anda pergi, sila like, langgan, dan kongsi video ini supaya kita dapat membantu lebih banyak keluarga yang menghadapi cabaran sundowning dengan kasih sayang dan kekuatan. Sehingga kita bertemu lagi, jaga diri anda dan orang tersayang. Terima kasih, dan ingat, penjagaan anda adalah cahaya dalam waktu petang mereka.